SPRM telah merampas kira-kira 170 juta ringgit dalam pelbagai mata wang serta 16 kilogram jongkong emas dari sebuah premis yang dikaitkan dengan bekas pembantu Datuk Seri Ismail Sabri. Adakah ini masalah terpencil atau menjadi petunjuk kepada sesuatu yang lebih besar? Assalamualaikum dan selamat kembali ke Domir TV. Al-Quran menceritakan tentang pemimpin yang zalim dan hanya mengejar harta kekayaan, memanfaatkan posisi kekuasaannya untuk mengumpul harta dan hidup dalam kemewahan, sehingga pada penghujungnya akan menimpakan kehancuran kepada diri sendiri serta rakyat yang menyokongnya. Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali rahimahullah menyebut dalam kitabnya At-Tibr Al-Masbuq fi Nasihat Al-Muluk betapa pentingnya seorang pemerintah berlaku adil kepada rakyatnya, kerana kerajaan dan pemerintahan itu adalah anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala dan Allah berhak untuk beri dan tarik semula daripada sesiapa yang dikehendaki. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, mafhumnya, Dia, iaitu Allah, berikan kerajaan kepada sesiapa yang Dia kehendaki dan Dia menarik kerajaan daripada sesiapa yang Dia kehendaki. Dia muliakan sesiapa yang Dia kehendaki dan Dia hinakan sesiapa yang Dia kehendaki. Segala kebaikan itu miliknya dan sesungguhnya Dia berkuasa atas segala sesuatu. Malang sekali, amaran sebegini tidak begitu dipedulikan oleh ramai pemimpin hari ini. Masyarakat menjadi saksi bagaimana seorang pemimpin daripada kalangan rakyat biasa asalnya yang bukan berlatar belakangkan keluarga hartawan atau korporat mewarisi harta yang banyak dalam masa yang singkat secara tiba-tiba. Kerjaya politik adalah laluan yang baik untuk mengurus negara dan manusia agar dapat mencapai kemajuan dan kesejahteraan. Namun berkali-kali politik dikotori oleh manusia yang pemaksiat, penzalim dan korup hingga masyarakat semakin benci untuk memikirkan tentangnya. Politik di seluruh dunia dipenuhi oleh golongan yang hanya bercita-cita untuk mengaut kekayaan peribadi. Pemimpin, penguasa dan orang-orang kaya seperti ini lahir dari masyarakat yang menormalisasikan budaya kotor dipenuhi maksiat. Pemimpin begini juga setiap kali dilantik akan mengucapkan, ini adalah amanah besar daripada Allah Subhanahu wa taala, tetapi malangnya ia hanyalah sekadar ungkapan di bibir sahaja. Hakikatnya beliau akan tumpukan untuk memuaskan nafsu sendiri ketika memegang kuasa. Mereka bukan hanya menipu orang awam, tetapi juga menipu Allah dalam janji-janji mereka. Sesungguhnya nafsu jika tidak dikawal sudah tentu akan menjurus kepada kejahatan, seperti di dalam surah Yusuf ayat 53 yang bermaksud, dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, kerana sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Penyalahgunaan kuasa di dalam negara ini berlaku sudah sekian lama, melibatkan pemimpin daripada hampir semua peringkat, sama ada politik, penjawat awam maupun ahli jawatan kuasa masjid. Profesor Emeritus Tan Sri Dr. Muhammad Kamal Hassan meluahkan kekecewaan beliau melalui bukunya Corruption and Hypocrisy in Malay Politics, The Urgency of Moral Ethical Transformation, dan mengharapkan satu gerakan reformasi dilakukan dalam masyarakat bagi membendung budaya ini. Beliau jelas menzahirkan kekecewaan dengan korupsi, rasuah, penipuan dan penyalahgunaan kuasa yang semakin membarah dalam masyarakat. Adakah para pemimpin Islam lupa dengan begitu banyak ancaman baginda sallallahu alaihi wasallam terhadap pemimpin yang khianat? Seperti mafhum sebuah hadis berbunyi, tidaklah seseorang diamanahkan memimpin sesuatu kaum, kemudian dia meninggal dalam keadaan berkhianat terhadap rakyatnya, maka diharamkan baginya syurga. Beberapa persoalan yang menuntut jawapan ialah,
mengapa masih wujud pemimpin Islam yang tidak segan silu terlibat dalam penyalahgunaan kuasa, pecah amanah dan rasuah, sedangkan ia jelas suatu perbuatan berdosa di sisi Islam? Adakah mereka tidak takut kepada hari akhirat kelak dan dihumbankan ke dalam neraka? Adakah mereka merasakan boleh bertaubat, menunaikan haji, bersedekah, lalu kononnya suci harta tersebut, sedangkan dosa dan kesalahan mereka melibatkan wang rakyat, bukan berdosa kepada Allah semata-mata? Yang lebih menghairankan lagi, mengapakah walaupun sudah jelas penyelewengan dan pengkhianatan demi pengkhianatan dilakukan, namun rakyat masih tetap memilih dan mengangkat pemimpin yang bergelumang dengan korupsi dan penyelewengan ini? Adakah masyarakat kita sudah buta daripada menilai kebenaran sehingga menjadi taksub kepada pihak tertentu? Atau adakah sebenarnya masyarakat kita sendiri memerlukan pemimpin begini supaya mereka juga boleh mengumpul harta daripada rasuah dan korupsi? Seperti mana dirakamkan dalam surah Hud ayat 113 yang bermaksud, jangan sekali-kali kamu cenderung menyokong orang yang zalim. Kelak kamu akan dibakar oleh api neraka. Pada ketika itu, kamu tidak akan dapati selain Allah sebagai penyelamat dan kamu juga tidak akan mendapat sebarang pertolongan. Di antara isyarat Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika hendak membinasakan suatu bangsa, maka akan diperbanyakkan golongan elit yang melakukan kemungkaran dan kezaliman terhadap rakyatnya. Kepada mereka, Allah memberikan teguran khusus dengan ancaman bencana yang jelas. Dan jika kami hendak membinasakan satu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah, tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu. Maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan ketentuan kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berhak untuk memberikan dunia kepada sesiapa saja hamba-Nya, sama ada Islam atau bukan. Tetapi Allah hanya memberikan iman dan agama-Nya kepada hamba-hamba yang dicintai. Allah memberikan kekayaan harta dunia kepada Nabi Sulaiman alaihissalam dan Zulqarnain. Namun Allah juga memberikan kekayaan harta dunia kepada Qarun dan Namrud. Perbezaannya antara mereka ini ialah iman dan taqwa, serta menegakkan keadilan dan membasmi kezaliman. Apakah wang 170 juta yang dirampas ini melambangkan kebobrokan bangsa kita? Atau adakah perbuatan ini melambangkan sifat tamak yang tidak dapat ditepis oleh ajaran agama? Mungkinkah juga ia manifestasi amaran istidraj dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini bukanlah jalan menuju syurga atau jalan yang diredai, tetapi laluan ke neraka Jahannam. Apakah dengan wang sejumlah ini dapat membeli syurga, atau ia hanya pandangan mata zahir sahaja, seperti mana Fir'aun menganggap tumpukan harta di sisinya akan menyelamatkannya di akhirat kelak? Apabila budaya korupsi menjadi matang, maka akan berlakulah sunatullah kehancuran terhadap bangsa dan negara jika tiada lagi keikhlasan dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Muhasabah dirilah wahai kaum muslimin Malaysia di bulan Ramadan yang dipenuhi barakah ini. Kamu telah dilalaikan daripada mengerjakan amal bakti oleh perbuatan berlumba-lumba untuk mendapat dengan sebanyak-banyaknya harta benda, anak pinak, pangkat dan pengaruh, sehingga kamu masuk kubur. Jangan sekali-kali bersikap demikian. Kamu akan mengetahui kelak akibatnya yang buruk semasa hendak mati. Sekali lagi diingatkan, jangan sekali-kali kamu bersikap demikian. Kamu akan mengetahui kelak akibatnya yang buruk pada hari kiamat. Demi sesungguhnya, kalaulah kamu mengetahui apa yang kamu akan hadapi dengan pengetahuan yang yakin, tentulah kamu akan mengerjakan perkara-perkara yang menjadi bekalan kamu untuk hari akhirat. Ingatlah, demi sesungguhnya, kamu akan melihat neraka yang marak menjulang. Selepas itu, demi sesungguhnya,
Kamu, wahai orang-orang yang derhaka, akan melihatnya dengan penglihatan yang yakin semasa kamu dilemparkan ke dalamnya. Selain dari itu, sesungguhnya kamu akan ditanya pada hari itu tentang segala nikmat yang kamu telah menikmatinya.